Kita dengan kamal tadi. Yang Kamal? Saya join kamal tadi. Oh ya, betul. Soalan yang sama. Ada yang kat sini cakap madu 3, dia orang suka madu 3. Saya suka ni, saya suka baru-baru ni. Saya kenapa saya tak ada dalam tu ah. Kak Lina senario Aceh. Oh. Yang Michael Jackson tu. Wah, macam tu kan. Itu memang ya. Itu kelakar. Dia macam, Itu luar biasa. ini pun best juga. Semua best-best. Semua best-best saja. Betul. Power Rangers pun best. Betul. Power Rangers betul. Power Rangers tu best. Karina memang punya lead kan. Senario semua memang orang hebat. Kita pun rasa macam belakang. Mereka kecil je kan. Mereka punya performance, yang punya talent, yang punya effort tu memang luar biasa. Tapi I rasa macam kecil je kita. Tapi diorang tak biar kita. Diorang tak biar. Orang itu kita je. Tak biarkan kita kurang. Betul. Cuma sekali itulah sifat kekeluargaan yang ada bersama kita ni sepanjang kita bersama itu yang kita kata macam best lah. Semua positif, semua saling menyokong, best. Dan mereka organik, bukan buat ataupun plan-plan itu bagian mereka tak memang lahir dari hati semua. Ada yang tanya kat sini. Ni soalan serius daripada komen. Power Rangers tu idea siapa sebenarnya? Idea tuan director yang juga producer yang pelakon hebat ni idea dia. Tapi saya memang for me saya rasa saya memang kelemahan saya kat situ macam mana nak buat ni kan. Tapi itulah berjaya jugalah kan. Berjaya. Okey. Berjaya semua. Sebagai seorang director dan Saya pelakon suka dan gila. producer di awak tu awak rasa macam mana? Okey, kita punya performance okey. Saya suka gila. Okey. Saya suka sebab kita dah buat konten-konten macam-macam. And tiba-tiba je Power Rangers tu terkeluar. Kita off sikit. Ya. Off kejap, kita masuk balik. Ya. Raya, family apa semua. Mood raya tu. Power Rangers tu dia macam mengimbau balik zaman kanak-kanak. Kita pergi beraya kat rumah orang dengan kawan-kawan kat SP kampung. Saya tak tahu awak lalui zaman kanak-kanak yang begitu. Tak kalau saya tu dewasa. Tak, Maksudnya ya. Ramai kat kampung beraya rumah orang. Oh, ada. Ada, of course. Sekarang pun buat benda yang sama juga. So saya dengan kawan-kawan saya dulu siap pakai baju raya, pergi raya rumah jiran-jiran apa semua. Sementara dah habis raya nak pergi raya rumah orang lain tu macam-macam permainan lah kita main, termasuk Power Rangers semua. So benda tu mengimbau balik zaman kanak-kanak lah. Mengimbau kenangan. Betul. Mengimbau kenangan. Ada yang tanya kat sini. Kak Faz, cuba cerita kelainan raya dekat Pahang. Abang tu cerita kelainan raya dekat Johor. Raya kat Pahang, raya kat Johor, okey. Kak Faz ceritakan kelainan raya dekat Pahang. Oh, kelainan. Usually macam every year kita orang akan balik raya pekan tu sehari atau 2 hari je. Then second and third day memang raya kat KL. Dan of course berkumpul lah. Dan memang setiap tahun memang Kak Faz memang merindui arwah ayah. Memang satu yang memang Walaupun dah sampai sekarang pun masih mengharapkan kehadiran dia. Tapi kebersamaan kami tu sebagai keluarga very close. So macam itulah pengalaman beraya dan mesti ada sesi mengapi wajib. Malam pertama malam raya tu memang kena ada sesi mengapi ritual semua. Boleh kan? Untuk abang tu? Apa soalan? Kena apa tu? Kelainan raya dekat Johor. Oh, raya kat Johor satu kampung. Itu satu benda yang besar lain lah. Kampung kemudian saya tak lagi suasana kita kan macam dekat kampung. Saya tak dekat KL dia lain. Kalau dekat kampung kita masih bertukar-tukar juadah dengan jiran. Pagi-pagi jiran akan tukar, kita pulang balik dia mangkuk dia dengan juadah kita pula. Itu masih kita amalkan dekat kampung. And then macam lemang kalau kita buat lemang, contoh saya tak sempat Buat sendiri memang? Jadi kalau saya family saya tak sempat, macam family orang ni buat dan kita tambah duit ke tolong buatkan so kat kampung macam itu kita lagi masih lagi amalkan
budaya begitu. Tradisi. Budaya begitu. And then yang best dia, sekarang ni saya sudah lama tak ada. Masa saya remaja, saya muda, saya baru start berlakon pun daripada kecil benda tu ada kat kampung saya. Cuma sekarang ni saya rasa dah lama tak ada. Bila dah dewasa, mungkin ramai anak-anak muda dah semua dah kahwin semua kan. Dia baik saya tu tahun dulu dah masuk kampung saya tu, daripada jalan nak masuk kampung saya tu, sempang masuk kampung saya tu, dia akan penuh dengan pelita. Tapi suara okey ke tidak? Sampai masuk kampung dan semua jalan dekat kampung semua ada pelita. Jadi bila kita balik raya malam raya tu, dia akan pasang 10 atau 7 hari raya. Festif lah. So bila kita nak balik kampung tu, kita akan especially balik malam kan. Balik malam tu Menerangi lah. Dia menerangi. Oh, cantik lah. Walaupun sedih kita rasa meriah, kita rasa bawa nak raya dah. Buat raya. Buat raya tu aja. Itu malam raya. So next soalan, sepanjang bekerja dengan tim JK ni, siapa yang jadi favourite untuk orang bekerja sekali? Siapa? Kita start Tak baik dah soalan awak ni. Nanti dia cakap tu macam mana? Nak kena minta maaf ke? Kalau kru, saya bukan. Oh kalau Ya. aku kita fikir dulu. Tahu kan tu lah. Kita boleh fikir dulu. Ya. Kita boleh dengan kan tak nak bergerak kan? Kan? Betul tak? Ya Allah. Itulah. Semua orang pun. Sifat kekeluargaan tu penting. Itulah. What you? Saya semua. Saya kerja dengan semua orang dengan baik. Alhamdulillah. Syabir mestilah. Syabir jaga saya dengan baik. Kan? Syabir Habis Nash? Net pun jaga Nash saya. juga. Semua merajuk. Ayo, Miro pun. Miro dah baik. jaga dengan saya dengan baik juga. Semua Sabrina. Lagi siapa lagi? Yang kecil pakai samping. Nurin. Nurin. Ana ada. Sabrina, semua baik, semua bagus. Adik-adik ni, adik-adik dekat dalam Jekyll ni semua Very helpful, very positive. Betul cakap. No. Saya rasa banyak pula awak cakap. Positif, you all semua dan of course dengan Eugene dengan tu dengan Carol juga. Semua keluarga juga Rehan, everyone. Soalan untuk Abang Q. Muka tu senyum kan? Muka tu dah tahu dah nak tanya soalan-soalan kan? Soalan untuk Abang Q. Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk JK, apakah momen favourite Abang Q? Momen yang Abang Q tak boleh lupa? Dia kena hati-hati kalau friend baru. Takkan sekerja kan? Kan? Sebagai sahabat. Sahabat, betul. Agak suka je. Sahabat. Okey. Apa soalan? Panjang. Apa yang Sepanjang bekerja dengan Kak Faz untuk JK, Si mana? Si mana ke ataupun Apa-apa lah. momen apa-apa yang abang tak boleh lupa lah. Oi. Dah masa kat Johor, Ni angry. Scene. be angry. Itu momen ke scene? Momen boleh, si boleh. Masa kat Johor, Pipinya kacamata. Mak muda. Terus tak terus kan? dari sebelum tu, saya sebelum tu. Dan cerita lah, kita tak keluarkan kamera pun. Ada yang cakap dalam ni momen paling comel adalah bagi bunga. Abang dah lupa ke momen tu? Tak, kat Johor tu saya rasa, kat Johor tu macam, kat Johor tu saya ingat lah. Kat Johor, bila Faz bagi saya kuih, dia suruh saya makan kuih tu. Saya suka kuih kan. So bila pagi-pagi kita jumpa buat meet and greet dekat pelakon pentas tu, Faz ada bagi saya kuih. Saya makan kuih tu. Benda simple tapi betul saya ingat. Kak Faz pula? Macam ni? Scene ke momen?
Momen lah. I was any. Bazar Ramadan. Bazar Ramadan tu yang ya. Best lah momen tu. Sebab dah lama tak pergi Bazar Ramadan. Amboi korang ni macam ni. Amboi. Kan Bazar Ramadan sebab memang fasa tak pergi. Berapa tahun dah tak pergi. So for the first time di Bazar Ramadan tu seronok lah dapat apa tu, pergi lagi sekali, bersama-sama. Tu momen yang best lah, yang memang jadi satu memori lah. Jadi satu memori. Saya nak tanya lah kan, okay, Abang Q dengan Kak Faz lah kan, apa perasaan bila jadi apa tu, duta JK seorang kolaborasi dengan JK? Tak ada beza. Ni kolaborasi ataupun ni seorang kata kolaborasi, baju lah lebih besar ke wang kecil, tak, semua sama sahaja. Jadi memang apa anggap tak juga. Tapi cukup beza dari segi bisnes lah, dari segi bisnes kolaborasi. Tapi semua saya menganggap kita semua duta. Kita semua bekerja sama-sama cari rezeki, kita menjalankan tanggungjawab masing-masing. So tak ada beza apa-apa. Untuk Abang Q, untuk apa tu, pengalaman lah dari duta tahun ni? Oh, saya happy. Pengalaman jadi duta happy sangat. Saya dapat bila saya buat comeback, saya decide nak buat comeback dari industri. Saya ada rasa malu-malu dengan pelakon-pelakon ataupun artis-artis yang dah ada dalam industri ni sekarang ni, walaupun saya dah lama kan tak pergi event, tak bercampur dengan mereka. Jumpa dekat shopping mall, terjumpa ataupun terserempak macam tu kan. So bila dengan tiba-tiba dapat buat dengan JK, dia macam warm up saya juga. Sebab saya orang yang malu. Dia bila saya diganding dengan Kak Lina, digandingkan dengan jumpa abang Abang Selalu, saya pernah berlakon dengan diorang sebelum ni. So dia macam bagi saya panas enjin untuk saya bawa diri saya dengan rakan-rakan artis yang lain. Sebab saya ni selalu rasa kecil. Saya selalu rasa di kalangan artis saya macam saya rasa macam saya kecil, saya tak ada apa-apa macam tu. Saya sempat rasa ni. So kawan-kawan dekat Jekyll ni, duta-duta yang lain ni, dia macam bagi saya warm up engine saya supaya saya rasa saya okey. Alhamdulillah. Rasa cinta. Kawan-kawan dengan Faz selalu cakap dengan saya yang saya okey. Jangan rasa kecil. Dia selalu macam tu. Sahabat. Suka dia cakap macam tu. Apa tu? Okay. So, my turn lah kan. Okay, kita dah borak-borak ni kan. Sepanjang kita borak-borak ni, adalah nak sikit-sikit kepada anda semua, nak tanya anda pula. Sebab dah banyak sangat soalan yang anda juga pada kita. Yang Syabir dengan Nash, buku-buku ni juga kat kita kan. Nak tanya anda semua pula, dah beli tak baju raya? Sebab 3 beberapa hari lagi kita akan menyambut hari raya. Silap pada hari Sabtu, hari Jumaat kan. InsyaAllah. Adakah anda dah beli baju raya? Baju raya mana yang anda beli? Tengok komen baru Kak Faz tunjuk kan. Dan juga nak cerita juga tentang, ada penambahan sikit lah mungkin pada yang baru masuk live, macam Kak Syua kan, nak cari kat mana baju selonda. Bila kita nak cari baju raya ni, mesti nak selonda macam Faz, nak selonda dengan Fatimah kan. Untuk yang tak komplit satu kali, bapa nak kena selonda dengan ibu, lepas selonda dengan anak. Di mana dapatkan kat Jekyll. Sebab baju semua komplit, macam baju yang baru cakap tadi, baju lelaki ada baju raya 360 warna. So meaning tak ada alasan untuk nak cari warna lain, ataupun tak jumpa warna sebab semua 360 colours tu banyak. Betul, banyak. Dan para wanita pula, baju-baju raya jaket semua cantik-cantik. Alhamdulillah. Sorry saya kata. Ni cantik ni dia pakai sekarang ni. Ya, betul. Depan-depan cantik je ni. Ramai setuju tadi tu cakap baju cantik. Ya. Oh berdiri. Diri. Betul. Kita tunjuk baju ni. Okey, baju ni of course ada list kat sini, memang pas cantik. Buat baju ni supaya apa tu, dia flowy. Lepas tu perempuan ni ada kadang-kadang nak makan, kita risau kat baju kita kan. Kita risau tu yang kita insecure. So kita buat lurus-lurus ni.